A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنفان رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. At-tashbihul maqlub. Al-qawaid. Tengok dulu. Satu lagi tashbih. Kita akan baca. Nama dia at-tashbih al-maqlub. Maqlub ni terbalik. Tashbih terbalik. Tashbih terbalik macam mana? Sebelum kita baca kawaid, saya sebut dululah. Tashbih makhluk ni kita kita tukar musyabbah jadi musyabbah bihi. Jadi contohlah kalau kita nak kata Fatimah kal badri, kan? Kata Fatimah tu seperti bulan purnama, ataupun wajhuhu kal badri, nak kata wajahnya yang bercahaya seperti bulan purnama. Jadi biasanya itu tashbih yang biasalah, kan? Itu tashbih yang biasa, yang mana sifat sebenarnya musyabbah dan musyabbah bihi dia akan berkongsi pada pada satu sifat ataupun lebih, dan sifat tersebut pada musyabbah bihi mestilah lebih kuat. Yang kita ngaji sebelum ni, kan, sebenarnya sifat yang mana kedua-dua musyabbah dan musyabbah bihi berkongsi itu, sifat tersebut mestilah lebih kuat pada musyabbah bihi. Tapi kalau dekat tashbih makhluk ni kita tukar musyabbah tu kita jadikan musyabbah bihi, musyabbah bihi kita jadikan musyabbah. Kita terbalikkan dia. Sebab tu dinamakan at-tashbih al-maqlub, kan? Sebab apa? Kita seolah-olah nak dakwa, tujuan dia antaranya nak mubalaghah lah, nak berlebih-lebihan. Seolah-olah kita nak mendakwa bahawasanya sifat yang ada pada musyabbah yang kita jadikan dia musyabbah bihi itu, nak kata sifat yang ada pada itu lebih kuat. Tak? Tengok al-qawaid. At-tashbihul maqlub huwa ja'lul mushabbahi mushabbahan bihi biddi'ai anna wajha syabahi fihi aqwa wa azhar. Dia kata tashbih maqlub adalah menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bihi, dengan mendakwa bahawasanya wajah syabah pada musyabbah bihi itu lebih kuat. Asalnya dia musyabbah lah, kita jadikan musyabbah bihi. Kita nak dakwa bahawasanya wajah syabah pada musyabbah bihi itu lebih kuat dan lebih jelas. Tadi. Itu tashbih makhluk, mudah je, kan? Kita tengok contoh al-amsilah. Qala Muhammad ibn Wahib al-Himyari wa bada sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Bada dengan mana zahara.
muncul jelas. Zahara bada sabahu, muncul pagi hari. Ka'anna ghurratahu, ghurrah maksudnya awal pagi. Ghurrat ka'anna ghurratahu ka'anna ghurratas sabah, maksudnya awal as-sabah. Lihat. Kalau kita kata ghurrah Sya'ban ataupun ghurrah Ramadan, maksudnya awal Ramadan, awal Sya'ban. Awal kulli syai' kita sebut ghurrah. Putih yang ada pada dahi ataupun pada muka kuda tu pun dipanggil ghurrah juga. Kan kalau biasa tengok kuda kan, lain semua warna lain, dia ada kat muka dia tu ada tompak warna putih, ataupun dipanggil ghurrah. Ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Dia kata awal pagi itu bagaikan wajah khalifah. Awal pagi kita mengenal waktu bersinar, bercahaya kan. Awal pagi itu seolah-olahnya wajah khalifah ketika mana ia dipuji. Asalnya kita tasbih yang asalnya wajhul khalifah hina yumtadahu, yakni ka ghurrati sabah. Faham? Ataupun kita kata ka'anna wajhal khalifati hina yumtadahu ghurratus sabah. Itu yang asal dia lah. Lepas tu kita tukar wajhul khalifah yang asalnya musyabbah, kita jadikan dia musyabbah bihi. Ghurratus sabah yang asalnya musyabbah bihi, kita jadikan musyabbah. Jadi awal pagi tu ada waktu bercahaya, bersinar kan, seolah-olahnya wajah khalifah ketika mana ia dipuji. Bila dipuji nampak muka seronoklah, berseri-seri muka kan. Tapi kalau dah kena marah, tak hilanglah seri tu kan. Kena hina ke apa kan. Jadi nak tasbih apa? Tasbih kedua-duanya, wajah khalifah dengan awal pagi itu sama pada berseri-seri ataupun pada bersinar, bercahaya. Cuma ini dia tukarlah kan. Tengok dalam Al-Bahsu tu, yaqulul Himyari inna tabashir as-sabah. Tabashir maksudnya awal. Tabashir as-sabah ai awal as-sabah. Inna tabashir as-sabah maksudnya inna awal as-sabah. Tushbihu fit tala'lu'i wajhal khalifati inda sama'ihil madiha. Dia kata awal pagi tu menyerupai pada apa? Pada berseri, bersinar, bercahaya. Menyerupai apa? Menyerupai wajah khalifah ketika mana khalifah itu mendengar puji-pujian. Fa anta tara huna anna hadha tashbiha kharaja amma kana mustaqirran fi nafsika min anna syai'a yushabbahu da'iman bima huwa aqwa minhu fi wajhi syabah. Dia kata kamu lihat di sini bahwasanya tasbih ini dia terkeluar daripada apa yang tetap, apa yang makruf, yang diketahui pada diri kamu, bahwasanya sesuatu itu ditasbihkan selalunya dengan sesuatu benda yang lain, yang mana benda yang lain itu lebih kuat daripada musyabbah pada wajah syabah dia. Kan, selalunya musyabbah bihi kan, antara dua tu ada persamaan kan, ada persamaan pada satu sifat ataupun lebih. Tapi kekuatan sifat tu tak sama kan. Kekuatan sifat pada musyabbah bihi mestilah lebih kuat. Itu yang biasa. Tapi dalam tasbih ni dia kata kamu dapat lihat perkara berlaku sebaliknya. Kita ubah kan, kita ubah.
Benda yang apa, yang kata apa? Benda yang sifat dia lebih kuat jadi musyabbah. Yang kurang jadi musyabbah bihi. Kita buat macam tu sebab apa? Teranya kita nak mubalaghah lah, kita nak dakwa bahasanya sifat yang ada pada musyabbah bihi, tak, kita dah ubah ni daripada musyabbah jadi musyabbah bihi, tu sifat yang ada pada dia tu lebih kuat. Seolah-olah yang macam tu lah. Kata orang tu garang terlajak sangat. Garang sangat sampai kita kata apa ni, asad misluhu. Asad yang seperti dia. Faham tak? Bukannya dia tu seperti asad, tapi asad yang seperti dia. Boleh faham? Kan biasa, takkan tak biasa kot. Apa ni, macam orang tu, kita tashbihkan orang, selalu kita hang ni macam kera. Tapi kalau orang nak mubalaghah lagi, tahu kera? Tahu. Kera tu hang. Tak? Jadi orang kata mana yang lebih memberi kesan pada diri seseorang tu. Kalau hang ni macam kera lah, kan? Orang mungkin dia maksudnya masih lembut lagi lah. Berbanding dengan kera tu, hang kan, dia lebih memberi kesan. Sebab tu ucapan ni dia ada kekuatan dia. Faham tak? Okay, ya. Jadi dia kata tashbih ni dah keluarlah daripada apa ni biasa kita tahu. Apa ni yang kita dah tahu lah sebelum-sebelum ni kan. Sebab dia kata idil ma'lufu an yuqal inna wajhal khalifati yushbihu ataupun yushabbihu sabah. Kerana kebiasaannya dikatakan bahwasanya kebiasaan pada tashbih dikatakan macam ni. Sesungguhnya wajah khalifah itu menyerupai sabah, menyerupai pagi hari. Walakinnahu akasa wa qalaba lil mubalaghah wal ighraq biddi'ai anna wajha syabahi aqwa fil musyabbah. Tapi Al-Himyari ni dia telah akaskan, dia terbalikkan, dan apa, terbaliklah juga akasa, dia telah terbalikkan tujuan dia untuk mubalaghah dengan dakwaan ataupun untuk dia dakwa bahwasanya wajah syabah lebih kuat pada musyabbah. Dia nak kata wajah syabah pada musyabbah tu lebih kuat. Disebabkan dia nak dakwakan wajah syabah pada musyabbah tu lebih kuat, sebab tu dia letakkan musyabbah tu tempat musyabbah bihi, dia tukar. Wa hadha at-tashbih mazharun min mazahir al-iftinan wal ibda'. Dan tashbih ini merupakan satu alamat ataupun satu ciri daripada ciri-ciri kepelbagaian lah dalam berseni, dan juga menghasilkan keindahan dalam ungkapan, dalam pertuturan. Yang kedua, tengok misal yang kedua, waqala al-Buhturi ka'anna sanaha bil ashiyyi li subhiha tabassumu Isa hina yalfidhu bil wa'di. Sana ni cahaya lah, sana tu merujuk kepada as-suhub ataupun as-sahabah, apa, awan, cahaya, apa, kilauan-kilauan pada awan kan ada kilat-kilat kan, kadang kilat sabung menyambung kan, ada kita nampak cahaya di apa, pada awan tu kan. Jadi dia kata cahaya pada awan itu pada waktu malam bil asyi, pada awal malam, di subhiha, lam dengan mana ila subhiha, sehingga waktu pagi. Jadi awan, cahaya, kilauan cahaya pada awan itu pada awal malam hingga pagi hari itu bagaikan tabassumu Isa, bagaikan senyuman seorang yang bernama Isa, hina yalfidhu bil wa'di, ketika mana ia mengungkapkan janji.
Jadi kalau nak ikut tashbih biasanya, kita kata tabassumu Isa hina yalfizu bil wa'di kasana as-suhub. Itulah sepatutnya, kan? Tapi dia tukarlah musyabbah, dia jadikan musyabbah bihi, musyabbah bihi dia jadikan musyabbah. Dalam al-bahsu kata pengarang, wa yushabbihul buhturi barqas sahabati alladhi istamarra lamma'an tiwal al-laili bitabassumi mamduhihi hinama ya'idu bil ata. Dia kata al-Buhturi dia menyamakan kilat pada awan tu ketika mana dia berterusan kita kata berkilau, kan, terusan dalam keadaan berkilauan cahaya dia tu sepanjang malam tu, dia samakan dengan senyuman orang yang dipujinya, kan, ketika mana dia menjanjikan dengan pemberian. Dia melafazkan janji tadi, maksudnya dia menjanjikan dengan pemberian. Ni orang Arab lah, kan, bila kita kan bila dia senyum kan ada apa yang terzahir bila kita senyum ataupun ni gigi, kan. Jadi kilauan yang terhasil daripada senyuman itu dengan kilauan cahaya pada kilat tu, mana yang lebih jelas, yang lebih kuat? Kilat lah, kan, kilauan yang ada pada kilat tu. Tapi seolah-olah dia nak dakwa kat sini kilauan yang pada senyuman itu lebih jelas lagi, kan, lebih kuat lagi, sehingga kan dia jadikan tabassum mamduh dia itu sebagai musyabbah bihi, dan sana as-suhub, cahaya pada awan itu pada sebagai musyabbah. Tengok dia kata apa? Wala syakka anna lama'anal barqi aqwa min bariqil ibtisam. Tidak syak maksudnya kilauan cahaya kilat itu lebih kuat daripada kilauan daripada senyuman tu. Fakanal ma'hud an yushabbiha al-ibtisam bil barqi. Jadi yang biasanya ditashbihkan ataupun fakanal ma'hudu an yushabbaha al-ibtisamu bil barqi. Tashbih yang biasa bahwasanya ditashbihkan senyuman itu dengan barq, dengan kilat tu. Kama huwa adatu syuhara, seperti mana ia adalah adatnya para syuara. Walakinnal Buhturi qalabat tashbih. Tapi Buhturi dia telah ubah kalih tashbih tersebut. Yang ketiga, misal yang ketiga, waqala akhar ahinnu lahum wa dunahum falatun ka'anna fasihaha sadrul halimi. Ahinnu maksudnya ashtaq, rindu, kan. Ishtaqa yashtaqu. Maksudnya dia nak beritahu aku rindukan mereka. Dia kata aku rindukan mereka. Tapi wadunahumu falatun. Falatun ni sahra. Falatun ni sahra. Maksudnya padang pasir yang luas. Dunahum maksudnya duna dengan mana baina. Maksudnya wadunahumu falatun. Maksudnya antara aku dan antara mereka terpisah terpisah satu jarak yang jauh, kan, terpisah oleh padang pasir yang luas. Lepas tu dia nak tashbihkan luasnya padang pasir tu, dia tashbihkan dengan dada orang halim. Halim ni orang yang kita kata orang baik lah, orang yang tak mudah marah, orang yang sabar. Kita kata orang tu luas dada dia, kan. Jadi dia nak tashbihkan
luasnya padang pasir tu, dia tashbihkan, dia samakan dengan sadru al-halim. Maksudnya asalnya sadrul halim asalnya sadrul halim kafasihil falah, kan? Tapi dia tukar, dia kata fasihul falah tu sadrul halim, ka'anna fasihaha ay ka'anna fasihal falah sadrul halim. Apa ni, luasnya apa ni padang pasir tu bagaikan dada orang yang halim. Boleh faham kan? Ada tashbih kat situ, ada tashbih makhluk kat situ. Nampak tak? Nampak lagi? Tak nampak? Ustaz Hasan. Baik, tengok balik dia kata dia rindu kepada orang lah. Tak tahulah siapa yang dimaksudkan dalam bait ni. Tapi ahinu lahum ay ashtaqu lahum, aku rindukan kepada mereka. Tapi wadunahum, yani baini wa bainahum falatun, dan antara aku dan antara orang yang aku rindukan tu, kami dipisahkan oleh padang pasir yang luas. Lepas tu dia nak tashbihkan luasnya padang pasir tu dengan dada orang halim. Tak? Sebab halim ni makruf lah kita sebut dia ni apa ni, luas dadanya. Maksudnya orang yang kita macam kita orang tu berjiwa besar. Kan? Kita minta dilapangkan dada. Itu pun kita pun sebut dalam ucapan kita kan, bahasa Melayu kita. Jadi orang halim ni orang yang tak mudah marah, sabar. Kan, ibarat apa ni, luas dada dia dalam nak terima apa-apa pun. Dan dia nak, jadi dia nak tashbihkan, ikutkan kita nak cakap macam ni, dada orang halim tu bagaikan falah. Kan, bagaikan falah dari sudut besarnya ataupun luasnya. Tapi orang ni dia terbalikkan. Dia kata luasnya padang pasir tadi tu bagaikan dada orang halim ni. Boleh faham? Kata al-bahthu, maksud apa ni pengarang dalam al-bahthu, wa fil misal tsalis, pada misal yang ketiga, syubbihatil falatu bisadril halim fil ittisa, wa hadha aidan tashbihun makhluk. Pada misal yang ketiga, ditashbihkan falah padang pasir itu dengan dada orang halim pada dari sudut keluasannya. Dan ini juga adalah tashbih makhluk. Al-qawaid tadi tengok balik. Dia kata at-tashbihul makhluk wa ja'lul musyabbah musyabban bihi biddi'ai anna wajha syabahi fihi aqwa wa azhar. Fihi tu domain tu kembali pada musyabbah. Tadi Ustaz kata musyabbah bihi kan. Maksudnya menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bihi, dengan mendakwa bahasanya wajah syabah padanya, pada musyabbah yang dijadikan musyabbah bihi tadi tu lebih kuat dan lebih jelas. Lagi contoh namuzaid tu, dia kata ka'annan nasima fi riqati akhlaquhu. Itu kita mengaji apa? Apa ni tasbih yang biasa dibuat. Maksudnya orang tu akhlak dia cantik, tenang. Kita nak orang Arab samakan dengan nasim. Kan, nasim apa ni, hembusan angin pada waktu pagi tu. Kan? Ataupun bayu pagi. Jadi sepatutnya akhlaquhu firriqati, apa ni, ka'anna akhlaquhu apa ni firriqati nasimus sabah ataupun nasimun. Tapi yang ni tak, dijadikan nasim tu sebagai musyabbah. Ka'anna nasim firriqah akhlaquhu. Nak kata hembusan apa ni angin pada waktu pagi tu, dari sudut apa ni kelembutan dia, halusnya, itu seperti
bagaikan akhlaknya. Akhlak orang hak dia pun nak puji itulah. Wa ka'annal ma'a fi safai tiba'uhu. Nampak? Nak kata apa ni, tabiat dia ni bersih, baik, apa ni, elok lah, seperti ayak. Tu asal dia. Tapi dia tukar, dia kata ayak tu pada apa ni, dari sudut bersihnya dia, eloknya dia, seperti tibak seseorang tu. Wa ka'anna daw'an nahari jabinuhu. Jadi orang tu punya dahi dia, jabin, dahi kan, bercahaya kan, cahaya seperti cahaya pada waktu siang. Jadi kalau ikut kan kita nak cakap macam mana? Wa ka'anna jabinahu daw'un nahar. Tapi dia tukar wa ka'anna daw'an nahar jabinu, sebab kita kata cahaya pada apa ni, jabin, pada dahi tu, dengan cahaya pada waktu siang, mana yang lebih jelas? Cahaya pada waktu siang tu lah. Cahaya siang hari tu lebih jelas. Tapi dia tukar. Wa ka'anna nashra ar-rawdi husnu siratihi. Nashr maksudnya raihah. Ar-rawd ni al-azhar, bunga-bunga. Maksudnya apa ni, bauan bunga-bunga itu bagaikan apa ni, bagaikan sirahnya yang baik. Sebenarnya nak kata sirahnya yang baik, bagaikan raihah, bagaikan apa ni, bauan bunga tu. Tapi dia tukarlah. Semua tu tasbih. Tasbih makhluk. Allahu a'lam. Cuba buat tamrin tu. Tamrin 1, tamrin 2. Tak payah pun tasbih makhluk ni. Lepas ni kita akan masuk tajuk al-haqiqatu wal majaz. Kita akan tengoklah apa itu al-majaz. Bab tasbih selesai dah. Tu kena ingat balik lah pecahan-pecahan tasbih tu. Kan, rukun-rukun tasbih ada 4 tu, musyabbah bihi, ada tu tasbih wajhu syabah. Kalau dibuang ada tu tasbih dinamakan tasbih muakkad. Kalau disebut dinamakan tasbih mursal. Lepas tu kalau wajhu syabah, kalau dibuang dinamakan tasbih mujmal. Kalau dihazab, kalau disebut dinamakan tasbih mufassal. Kalau dibuang adat tasbih dan wajhu syabah dinamakan tasbih baligh. Kan? Tu pecahan dari sudut dua rukun itulah, atau sama ada disebut ataupun tidak, iaitu dua rukun tu, iaitu wajhu syabah dan juga ada tu at-tasbih. Adapun musyabbah dan musyabbah bihi tak boleh dihazaf. Dua elemen dalam tasbih yang tidak boleh dihazaf. Kalau hazaf dia akan jadi lain, dia akan jadi isti'arah. Kan? Lepas tu tasbih tamsil. Lawan dia tasbih ghair tamsil ataupun tasbih mufrad. Itu pembahagian tasbih berdasarkan wajah syabah. Kan, wajah syabah ada kalanya bersifat kompleks. Dia terdiri ataupun tersusun daripada unsur-unsur yang pelbagai. Ada kalanya wajah syabahnya tidak bersifat kompleks, dia tunggal. Dia tak tersusun daripada unsur-unsur yang pelbagai. Dinamakan tasbih mufrad. Kalau wajah syabah dia bersifat kompleks, dia tersusun daripada unsur-unsur yang pelbagai, dinamakan tasbih tamsil. Faham? Lepas tu kita mengaji tasbih dimni. Itu tasbih yang tersirat. Yang mana tasbih ni dia bukan tasbih yang biasa kita mengaji sebelum ni. Dia tak ada pun tasbih dalam tu. Kan? Cuma kita dapat faham daripada ayat-ayat yang didatangkan tu adanya tasbih kat situ. Jadi dia bukan secara jelas.
Seperti mana tashbih sebelum ni. Ada adat tashbih, ada wajh syabah, ada musyabbah, musyabbah bi ni tak ada. Tapi kita dapat faham bila adanya tashbih dalam konteks ayat yang dibaca tersebut, dalam struktur ayat tu. Lepas tu kita dah lalu juga agradut tashbih. Apa ni tujuan-tujuan tashbih. Ada beberapa tujuan lah yang disebut kat sini, antaranya bayan imkanil musyabbah, bayan halil musyabbah, bayan apa ni miqdar hal al-musyabbah, lepas tu takrir al-musyabbah, lepas tu tazyin al-musyabbah, lepas tu takbih al-musyabbah, lepas tu yang terakhir at-tashbih al-maqlub, iaitu kita jadikan musyabbah sebagai musyabbah bihi, kerana kita nak dakwa bahwasanya wajah syabah pada musyabbah itu lebih kuat dan lebih jelas. Itu secara ringkaslah apa yang kita dah baca pada tajuk tashbih. Lepas ni kita akan berpindah kepada majaz. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.